Latihan pengukuhan soalan nombor 5. Diberi bahawa 3H X kuasa 2 tolak 7KX tambah 3H sama dengan kosong mempunyai dua punca nyata yang sama dengan H dan K adalah positif. Okay. Nanti nisbah H dan K dan selesaikan persamaan mereka. 3H X kuasa 2 tolak 7KX tambah 3H sama kosong. Dua punca nyata yang sama, dia akan jadi B squared minus 4AC equal to kosong. B negatif 7K kuasa 2 tolak 4A 3H C 3H C pun 3H juga. C 3H sama dengan kosong. So 49K kuasa 2. Sorry, tulis cantik sikit. 49K kuasa 2 tambah tu tolak 9. 4 kali 3 12, 12 kali 3 36. H kuasa 2 sama dengan kosong. Okey. So tengok cari nisbah. Nisbah 49K kuasa 2. Ni bawa ke kanan ni, nak cek nisbah 36H kuasa 2. Then huruf dengan huruf, nombor dengan nombor. So 49 bagi 36 K sorry, ni H kat atas, H square per K square. 49 adalah 7 kuasa 2, 6 kuasa 2, H kuasa 2, K kuasa 2. So boleh potong, kuasa 2 semua boleh potong. Okay, boleh faktorkan. So jadilah H per K sama dengan 7 per 6 ataupun H nisbah K ialah 7 nisbah 6. Okay, nisbah bukan jawapan nisbah. So bila dia dapat ni, macam mana kita nak selesaikan persamaan tersebut? Okay, so kita ada dua persamaan kat sini. Persamaan yang pertama tadi 3H X square tambah tolak 7X tolak 7X 7 tolak 7KX tambah 3H sama dengan kosong. Dan kita ada H per K sama dengan 7 per 6. So kalau kita pindah sebelah, H sama dengan 7 per 6 K. So ini masukkan kat sini, ni masukkan kat sini, masukkan kat sini. So akan jadi 3 bracket 7 per 6 K X square tolak 7K tambah 3 per 7 per 6 K sama dengan kosong. 2 7 per 2 X square tolak 7K X ada tambah 7 per 2 K kosong. Lepas tu semua ni didarabkan dengan 2. Darab 2 tinggal 7X square 14X 14KX. Ni pun 7K sama dengan kosong. Okay, ini mana K dia ni? So hati-hati ni, kadang-kadang tertinggal benda-benda macam ni, bahaya. So semua ada K, so boleh buang K dia. So tinggallah 7X square tolak 14X tambah 7 sama kosong. Ni boleh kecil lagi, bahagi dengan 7. Ni tinggal 2 1. So X square tolak 2X tambah 1 sama kosong. Boleh tekan kalkulator. Macam saya orang lama. So 1 1. So tapi nak dapat negatif 2, so negatif. So sama. So dapat X tolak 1 kuasa 2 sama dengan kosong. X tolak 1 kuasa 2 pindah sebelah jadi kosong. X sama dengan 1. So saja. Semoga bermanfaat. Kat sini saya nak tunjukkan contoh macam ni tadi. Memang kita akan buat careless mistake,
terlepas pandang. So always double check you punya jalan kerja. Okay, admit ni kadang-kadang hilang markah pun sebab kecuaian pada jalan kerja, tertinggal negatif lah, tertinggal huruf lah. Okay, so be careful, buat dengan tenang, semoga bermanfaat.